saya akan memberikan anda 5 tips untuk merancangkan badan. First, kamu harus banyak minum air. Air tu penting untuk badan kita. Supaya dia bagi kita punya kulit lebih moisturize kan, and lebih sihat lah. And then kedua, anda kena banyak exercise. Tak kira lah sama ada berenang ke, naik tangga ke dari tingkat 18 ke. Lepas tu anda kena banyak makanan yang berkhasiat saja, dan jangan makan malam kalau boleh lah. Contohnya bayam kan, sayur-sayur, carrot, itu je lah, supaya badan lebih langsing lah. Bukannya seperti saya tak ada maknanya. Ada 2 lagi. Lagi satu, anda kena banyak makan buah-buahan. Buah-buahan tu perlu untuk badan kita. Contohnya vitamin dari orange kan, macam-macam lagi lah. Yang last, anda kena banyak bersenyum, berfikiran positif sentiasa dengan badan-badan kita. Yang kita tak boleh tension selalu. Kalau tension, badan kita macam tu je. Okay?